ajar kamu cara buat ini. Kamu rasa ni siapa? GROK. Enter pada keyboard. Kamu belum ada account. Mula klik pada sign up. Kat sini sign up with Google. Jadi pastikan kamu pilih account kamu. Sebab kita pakai peranti sekolah. Ada banyak orang kan? Kamu cari kamu punya. Kalau tak ada, use another account. Keluar macam cikgu tak? Ya. Nampak tak ni? Attach ni. Kita nak masukkan gambar yang kamu ambil tadi. Sekarang cikgu ambil gambar yang cikgu dah buat dalam Gemini tadi. Betul tak? Okey, dia ada dekat mana? Ada dekat download. Ambil gambar yang dekat Gemini tu. Tunggu dia upload masuk. Faham? Nampak ni? Gambar dah ada kan? Lepas tu nak tekan apa? Klik dekat edit image. Nampak edit image? Okey, klik dekat sini. Okey, nanti dia akan keluar. Nampak? Pastikan ada make video. Nampak make video? Okey, klik make video. Okey. Dia akan keluar what's on your mind. Kamu beri arahan dekat dia. Kat sini, gunakan dialog selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Lepas tu, kamu klik pada arrow naik ni. Okey. Dia akan keluar macam ini. Okay, tunggu sekejap. Dia dah keluar macam ni. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Cara yang kamu akan hadapi, itulah tangan ada 3 kan. Jadi mungkin dekat gambar tu, jangan masa kamu buat gambar nanti, jangan letak dua-dua tangan pegang benda. Mungkin ada satu tangan pegang sahaja. Yang lagi satu tu supaya dekat sini gambar nak ada ketupat, dia susah kan. Lepas tu macam mana nak download? Klik download. Nanti dia akan nampak dekat sini, dia akan keluar dekat sini group. Kalau nak buat baru, kita klik yang ini. Okay?